Okey, kita sampai dah. Kita sampai awal pagi. Sama adik jatuh dik. Budak sat lagi. Kita akan cari tempat. Kita mai singgah sat rumah member. Katanya minta bancuh air. Oh, sedap duduk ni oh. Allah, sedap lah duduk kampung ni. Duduk sini tak sabuk oh. Tenang je. Anak itu kalau pelayak turun tu budak itu biasa pak je duduk atas tu lepas tu kan Nampak? Ada pokok pisang. Parking kereta situ. Belakang ada kebun getah. Pattern-pattern rumah kat Bali kan memang macam ni. Kita boleh nampak sama lebih kurang. Ada tanah, ada tanam pokok. Macam ni pokok apa ni? Nak kata betik bukan. Tapi daun dia macam betik. Cuba tengok. Daun dia macam betik. Tapi bukan betik. Pak Abu. Tu Kak Ida. Rumah mereka. Kita dah dapat 3 ayak. Teh o panas, kopi o, teh tarik. Ni pandai. Jom. Okay, Alhamdulillah kita dalam perjalanan nak sampai ke Latar Bayu. Kali ni trip kita trip last minute. Last plan. Malam semalam kita plan, pagi ni jadi. Alhamdulillah kita dah ada dekat Latar Bayu. Jom kita tengok Latar Bayu. Cantik ke tak? Ya, Latar Bayu. Kampung Asam Jawa. Kampung Asam Jawa. Kampung Asam Jawa. Ni raya ke-7. 7 Syawal. 7 Syawal kita dah sampai dekat Latar Bayu. Banyak kedai makan area sebelum nak sampai ke Latar Bayu. Ni kedai runcit pun ada. Tapi raya ke-7 ni mereka masih beraya lah. Apa nak dikatakan. Homestay pun ada. Homestay nampak. Kedai makan pun ada tu. Ada kopi Latar. Kopi Latar. Tutup lah ni. Dia petau. Memang syok kan. Kilang kopi pun ada. Sini betul lah. Alhamdulillah. Taman Ekor Rimba Latar Bayu. Ini orang tak ramai lah hari Jumaat. Betul raya pula, musim raya. Okay, Abah bila dia main mana-mana tempat dia cari toilet dulu. Abah, toilet okey ha? Toilet okey? Okey. Oh, patutlah hambat. Dok, abang pergi duk nyongeng-nyongeng. Jangan lagi lambat. Dia santai. Ha? Sat nak mandi tak? Nak mandi tak? Bawa tak baju? Ha? Baju dengan seluar mandi? Bawa? Tu tunjuk kasut dia dah tu. Atas sana nampak. Kena nasi lemak. Jangan tanya tu tadi. Teo. Alu main sepat cenjangan takut hantu. Itu je bukan hutan. Orang memang ada penjaga mesin tu tadi. Kacau kamu raya orang tak ada. Dia buat bagi tahu. Nampak tu bancak jalan, nampak? Pergi kat bancak tu. Nampak bancak jalan. Nampak kat bancak tu. Batu-batu. Tak ada okey. Asyiknya ayam mati. Tujuh. Yang penting kita check dah, okey lah. Kita dah selesai mandi. Lepas pun budak-budak dah puas dah. Nak pergi bilah badan. Badan budak-budak. Syok tak mandi sini? Syok. Ha? Syok. Kalau yang tak syok. Kita main waktu kemarau.
Jadi ayak dia taklah merayah sangat. Ayak dia sorok sikit. Nampak bawah tu. Tapi sejuk. Kawasan ni nampak fasiliti cukup. Ni macam kedai-kedai makan nampak gaya. Depan tu ada macam dewan. Tepi-tepi ni ada gazebo. Ni laluan nak pergi ke tandas. Mana-mana tempat pun kita pergi. Tandas kalau cantik, okey, selesa. Tandas dengan tempat berteduh. Tandas, tempat berteduh. Makan, minum tu tak apa, no problem. Itu kita boleh cari. Sekarang kita on the way nak pergi ke tandas. Toha pelan-pelan. Jom, jalan. Cepat jalan. Okey, Toha duduk ke latar bayu. Naik, cepat. Oh, sini tempat mandi. Mandi kolam. Tempat kayu ni kat paling kedah. Okey. Toha mai hari apa ni? Tak tahu. Hari Jumaat kata. Toha mai hari Jumaat. Hari raya ke-7. Hari raya yang ke-7. 7 Syawal kata. 7 Syawal. Kamera ni. Puas tak mandi? Wah. Tengok sini. Puas tak mandi? Wah. Okey kan? Ayak sini laju tak? Hijau gila. Woo. Tu ada jual pelampung. Yusof mandi air paik lah hari ni. Tapi paik pun feeling sungai juga, sejuk lah. Kita pergi bagi ayak dekat pengunjung-pengunjung yang lain. Ayak kopi. Kita singgah dekat sini. Kedai ayam penyet. Kedai ayam penyet kukus. On the way nak ke Pekan Baling, nak singgah nak tengok Lubuk Melati. Nasi kukus ayam penyet berempah. Macam sempoi. Kedai ni dia deko cantik. Dia deko tu menarik minat kita untuk makan. Jom kita tengok sini, konsep dia bawa macam Jepun. Sini. Allahu Akbar. Best ha? Belakang ada apa? Ya, jom tengok tak. Ni dulu rumah kita pakai ni TV ni. Dia TV tebal ni. Lain ni dah jadi barang retro, barang rare. Ni pun tempat basuh tangan. Ini masih ada duk pakai kenuri. Dia masuk dalam, dia buat dalam bahasa Jepun. Dia. Okey, semua kena cakap Jepun. Ini Jepun. Yang sini tak buka. Apa, Mak? Orang yang cakap Jepun. Jom kita pergi tengok lauk. Cakap satu dengan talapia satu kan? Meletup tak meletup. Setiap dia ada ulam. Oh, kaki ayam pun dah.
Yusuf naik apa? Seorang satu. Saya Nuha tak mau pedas. Ni wife ni dah. Ni wife ni. Boleh ke tak? Cara minum yang berbeza. Yang ni gunakan straw dengan betul. Kat Sungai Petani boleh cari donat kat Yom. Baru first day selepas raya. Ni biasa duk beli juga. Dia ada kuih ni lagi. Baru buka apa? Ni apom. Ni ambil 10 biji. Boleh nak? Apom sikit. Kuih ni nak? Apa nama? Ni kuih lapis ni. Ni 1 5 kupang. Babang tu baru duk buat. Dia punya donat gedik-gedik. Allahu Akbar, sedap. Saat dia masak, dia letak kat sini. Kita boleh cedok. Dia berhula cedok 1 nang kupang. Donat wajib. Oh, nak balik. Noh ada coba nah. Noh ada Nak tak apa apa. tak? Nak tak? Nah. Mau coba minuman nah. Dia. Bye. Assalamualaikum. Last event sebelum balik ke rumah, kami singgah ke rumah Abang Wafi untuk makan-makan.